Johor bubar sebab UMNO nak pastikan supaya dia orang menang lebih banyak. UMNO punya tamak lah. Jadi, strategi PKR pula, PH di AP ni pula, tak nak bagi wave ni, dia bubarkan Negeri Sembilan. Supaya pilihan raya ni Johor dengan Negeri Sembilan serentak, supaya Johor, UMNO BN boleh menang, Negeri Sembilan, PH boleh menang, remain lagi. Ini strategi mereka. Pilihan raya serentak. Tetapi, apabila Johor dah bubar, Negeri Sembilan dah bubar, SPR umumkan tarikh berasingan. Jauh pula tu. Sudah. Nampak tak? Jadi oleh kerana berasingan, maka berjalanlah pilihan raya negeri Johor dulu. Lepas dah selesai Johor, lepas tu baru Negeri Sembilan. Bermakna dia menguntungkan UMNO dan BN. Merugikan PH. Itu sebab dia koyak. Kan saya dah bagi tahu, kalau kita nak tahu koyak tak koyak, kita tengok ceplos-ceplos. Jadi memang ceplos, semua ceplos. Ni ceplos berbayar. Korang nak tahu ceplos berbayar? Ni aku tunjuk kau ceplos berbayar. Adalah beberapa ekor yang saya letak kan. Ceplos-ceplos berbayar. Wadahi. Si Harun bongok ni. Mana Harun bongok ni? Ni. Tanya pelik jugalah dengan apa SPR ni kan. Kenapa tak boleh buat PRN Johor dengan PRN Negeri Sembilan ni sekali, serentak? Kenapa nak buat berbeza? Lepas PRN Johor, baru nak buat penamaan calon Negeri Sembilan. Padahal tarikh bubar tu selang 3 hari je. Buatlah sekali, serentak. Macam dulu PRN 6 negeri pada tahun 2023. Boleh buat sekali. Padahal tarikh bubar tu berbeza, tapi boleh buat sekali. Kenapa hari ni PRN Johor dengan Negeri Sembilan ni tak boleh buat sekali? Jangan buat macam tu. Nanti akan timbul macam-macam persoalan dekat hati orang, dekat fikiran orang. Orang fikir macam-macam. Aku dengar cerita pula pengerusi SPR ni bekas KSU Zahid Hamidi. Aduh nanti orang akan kata, buat PRN tak serentak ni nak beri kelebihan kepada UMNO dan juga PAS lah. Sebab apa? Sebab Negeri Sembilan ni PAS tengah tunggu UMNO je untuk bergabung. Nanti kalau, tengoklah kalau PRN Johor nanti kok UMNO ni tak boleh cari makan ke apa semua, dekat Negeri Sembilan nanti boleh bergabung. Bolehlah menang dekat Negeri Sembilan. Nanti orang akan kata lagi, ini semua tak nak bagi orang Cina, orang India balik mengundi ramai-ramai ni. Itu sebab dia buat PRN asing-asing. Orang akan kata macam tu. Lagi pula, tempoh kempen ni akan jadi lama. Kalau nak melawan, jadi anak jantan. Jangan jadi super pondek. Lawan, buat PRN ni serentak. Baru anak jantan. Tanya pelik jugalah dengan apa SPR ni kan. Harun. Mana pergi dengar cakap si Mawar Harun. Sebab tu aku cakap, korang ni baru muncul. Baru ibarat baru pandai main sabun. Baru pandai main sabun. Aku dah tak main sabun dah. Orang lama. Kita tak main dah sabun ni. Korang ni ibarat baru pandai main sabun. Yang kau marah ni kenapa? Kau cakap Perdana Menteri. Takkan tarikh pilihan raya pun tak boleh kontrol. Betul tak guys? Harun, takkan tarikh pilihan raya pun tak boleh kontrol. Ni apa ni? Seluruh negara saya bersedia. Kalau benar, mungkin saya fikirkan kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul, pilih. Harun. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Dengar ni, Ron. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul. So marah, kenapa? Anwar Ibrahim kata, ni tak sampai sebulan. Bulan 5 tu hari. Yang memutuskan tarikh pilihan raya, saya. Ni marah-marah kenapa, Ron? Tak ada power lah tu. Orang dah kata, Anwar Ibrahim ni Perdana Menteri caretaker. Perdana Menteri caretaker ni tak ada power, Harun. Faham tak, Harun? Engkau ulas ni, engkau marah SPR. Cuba fikir pakai otak sikit tu. Takkan Perdana Menteri boleh gagal untuk dapatkan tarikh pilihan raya? Bermakna apa tu, guys? Bermakna apa?
Bermakna Perdana Menteri tak ada power. Kenapa Perdana Menteri tak ada power? Perdana Menteri lain elok je. Betul tak? Betul tak betul? Betul ke tak betul saya cakap ni? Kita boleh fikir, ada otak, ada 2,000 dekat YouTube, ada 1,007. Kita fikir pakai otak. Semua Perdana Menteri, tarikh pilihan raya, Perdana Menteri decide. Datang non-kunyit, pilihan raya negeri ni, dia tak boleh tentukan. Bermakna apa? Fikirlah. Dia kata ke Anwar tak menang pilihan raya. Mana Zadi sikit lagi. Aku dah cakap lama dah, tapi dia ni ada peluang, bagi dia nyawa. Bagi dia nyawa je. 2 Disember 2023, langkah Dubai tu bodoh. Korang ni geram aku Enok kecoh langkah Dubai, lupa ke? Dia dah gone. Tapi bagi dia peluang. Tapi Perdana Menteri caretaker. Itu sebab dia tak ada kuasa nak tentukan tarikh pilihan raya. Alah. Seluruh negara kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul Tak percaya cakap Sehari, tak apalah. Tak percaya cakap Sehari, tak apalah. Aku tak kisah pun. Aku bukan peduli dengan korang ni pun. Lepas Johor bubar, 1-2 hari Tok Min belum bubar lagi. Ada orang kata kita meningkus. Ada orang kata kita takut. Ada orang kata kita tak berani hadapi pilihan raya. Tapi selang 3 hari, Tok Min pun bubarkan Dewan Undangan Negeri Sembilan. Selang 3 hari saja, Johor bubar 1 Jun. Negeri Sembilan bubar malam 4 Jun. Tapi hari ini SPR umum tarikh pilihan raya selang 3 minggu. Kita bubar selang 3 hari, pilihan raya selang 3 minggu. Johor 11 Julai, Negeri Sembilan 1 Ogos. Kalau ikut harapan kita, sudah tentu kita nak pilihan raya serentak antara Negeri Sembilan dengan Johor. Buatlah hari yang sama. Pilihan raya pada hari yang sama. Saya tahu ramai akan tertanya-tanya mengapa SPR buat keputusan begitu. Kita pun tak tahu. Saya yakin Perdana Menteri pun tak tahu. Sebab apa? Sebab hari ini kita ada Perdana Menteri yang memberikan kebebasan kepada... Harun. Ceplos. Saling kunyit. Anthony Lok sah kan? Perdana Menteri pun tak tahu. Sembang. Saya tahu ramai akan tertanya-tanya mengapa SPR buat keputusan begitu. Kita pun tak tahu. Saya yakin Perdana Menteri pun tak tahu. Sebab apa? Sebab makan. Kalau betul, Non kunyit. seluruh negara saya biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul, Ayahanda, mengapa bersila di atas lantai? Nak baca doa selamat? Tidak. Tok fikir apa yang nak jadi pula? Ayahanda marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Dah guys. Serius. Orang ni tak bukan dia gini tau. Sebab dia masalah dia bukan Harun je. Semua ceplos. Semua ceplos berbayar ni yang sesepat ni Tadi tu mangkuk tu. Ni mangkuk bodoh ni. SPR mu kena beri penjelasan. Dan kalau tidak akan timbul syak wasangka. 2 buah negeri ni dibubarkan hanya tingkah beberapa hari je.
Tapi apa? Pilihan raya, pok mu mukeh tu, di Johor dan Negeri Sembilan. Allah. Pangkuk ni. Guys, tahun ni aku tengok macam ada pelik sikit lah dengan SPR ni. Pangkuk ni. Law ni. Geng-geng bersatu, satu bersatu, duk tengah viral, duk main naratif, mendakwa. Pengurusi SPR law ni, bekas KSU Kementerian Seri Zahid Hamidi. Okey guys, kita tahu Johor dan Negeri Sembilan akan melakukan pilihan raya. Betul tak? Bagus, buat. Supaya kita dapat jawapan dan kita ikut pada jawapan tu. Betul tak? Cuma ada persoalan aku dekat sini lah. Kenapa SPR meletakkan tari yang berbeza? Aduh, macam mana korang ni, macam mana korang ni? Rakyat memutuskan keseluruhannya. Yang memutuskan bila pilihan raya saya.